Okey, video kali ni aku nak review tempat ni. Tempat ni Punak Western Food. Punak Western Food ni dia bertempat di Kampung Melayu Subang. Korang Google ke, korang Waze ke apa ke, memang jumpalah tempat ni. Okay, ini tempat dia. Okay, ini kami baru dapat meja ni. Selepas beratur hampir, dia kata tadi masa kita orang parking dia kata sejam lah. Dia masih estimate sejam, tapi rasanya dalam setengah jam ke 45 minit lah kita beratur tadi. Okay, so dia punya crowd kat sini korang tengok Okay, itu yang beratur tu. Itu beratur daripada depan tu. Itu paling depan sekali. Sampai sana. Itu yang belakang sekali. Yang tu yang aku nampak lah. Yang aku tak nampak tu mungkin jauh lagi kot. Okay. Sekarang ni kami tengah tunggu order. Order sampai. Nanti korang tengoklah macam mana dia punya portion. Tapi nampak macam banyak lah nampak. Panjang over tu. Sampai sana. Yang best ni dekat sini dia orang kata kalau kau terbang, kadang-kadang kau terbang landing. Nampak atas ni kau terbang landing. Tapi sekarang ni belum ada kau terbang ya. Tapi ni dia punya queue lah. Tengok queue dia daripada sana. Tu pun datang lagi tu. Ada yang datang lagi tu. Memang viral tempat ni. Memang ramai betul orang. Ramai gila. Surau disediakan. Ada surau lelaki, surau perempuan. Sana tu toilet. Toilet perempuan. Sekarang ni tengah setia menunggu makanan. Tengah setia menunggu food sampai. Memang order memang banyak lah. Kan? Memang alang-alang dah sampai, memang kita order banyak lah. Tak adalah banyak sangat, tapi okey lah, boleh lah, banyak lah. Dia punya portion biasa. Air masak ni kat mana? So macam mana? Macam mana? Macam mana? Penat menunggu. Penat menunggu. Penat berdiri lah jadi kan. Penat queue kan. Setengah jam lah tu. Setengah jam. Rasa lebih setengah jam maksudnya? Lebih rasa. Siap boleh sembayang jadi, siap boleh sembayang isyak dengan sembayang sunat qabliyah, ba'diyah jadi. 8 lebih. Lama juga lah. Ni tengah menunggu makanan ni. Okay, kalau sampai makanan kejap lagi kan, okay, aku review. Makanan yang pertama, chicken grill. Makanan kedua yang sampai, meatball. Makanan ketiga yang sampai, wedges, cheesy wedges. Seterusnya yang tiba, minuman, tembikai, coklat dengan fresh orange. Okey, makanan terakhir yang sampai. Apa nama dia? Spaghetti carbonara chicken chop. Ui, portion dia memang buah hati tu. Tengok tangan kan? Nampak? Bisa tapak tangan tu dia punya chicken chop dia tu. Dengan spaghetti dia sembebannya. Memang buah hati lah.